Adakah cukup simpanan 1 kilogram emas untuk persaraan? Dalam tangan saya ni ialah gold bar 1 kilogram berharga sekitar RM489,000. Jika anda bekerja sendiri tanpa KWSP, pencen atau pendapatan pasif, jika kira-kira tempoh persaraan sekitar 20 tahun, dari umur 55 tahun hingga 75 tahun, anda boleh berbelanja sekitar RM2,000 atau 1 dinar sebulan. Jika anda rasa cukup berbelanja sebanyak tu, anda boleh letakkan target simpan 1 kilogram ni. Anda boleh simpan dalam saiz sekecil 1 dinar sebanyak 240 keping emas untuk anda jual setiap bulan, atau anda boleh menyimpan dalam saiz yang lebih besar, contohnya 5 dinar, di mana anda boleh jual emas 5 bulan sekali. Jika anda rasa perbelanjaan sekitar RM2,000 tidak mencukupi untuk persaraan anda boleh rancang untuk menambah dana persaraan anda bermula hari ini. Kiraannya bergantung kepada berapa ringgit yang anda mahu semasa bersara dan berapa kemampuan anda untuk menabung sekiranya anda bekerja sendiri. Walaupun harga emas akan meningkat setiap tahun, tetapi kuasa membelinya akan kekal sama. Ini disebabkan oleh kejatuhan nilai mata wang dan inflasi. Sebab tu simpanan persaraan lebih menguntungkan apabila dibekukan dalam bentuk emas fizikal macam ni. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar ekor emas Public Gold, dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.